Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Bertemu aku lagi Sofyan Suami Channel. Oh, lama tak buat video Ada berita gembira lah, Liverpool menang. Sekarang ni rasa macam pelik pula menang. Sebab hari tu duduk kalah manjang, tengok menang. Tapi sedar tak sedar 3 straight menang ni sebenarnya. 3 consecutive win. Selepas hari tu ada masalah sikit lah Liverpool tu salah pergi ke AFCON. Okey pula tapi salah itu masalah Brighton. Lepas dia masuk lah yang nampak rancak sikit. Tak boleh nak, kadang tak boleh nak ni jangka salah ni jelah datang down dia apa semua, tapi datang menjadilah dia. Okey, aku ada baca tu, ada mamat ni cakap kaya lepak dengan orang kaya, lepak dengan orang-orang biasa. Maknanya lepak dengan T20, lepak dengan B40, lepak dengan geng-geng T ni duk sembang pasal cara nak kembang duit, bisnes, macam tu lah. Okay, duk lepak dengan geng-geng ni, geng B40 ni duk sembang pasal apa, benda yang tak ada benda lah, tak ada yang pasal bisnes ke, tak duduk apa, kutuk sana kutuk sini kan. Lepas tu dia bercakap lah, dia sendiri adalah geng B, bukan geng T pun. Lepas tu dia bercakap dia usaha untuk jadikan diri dia tu geng-geng T lah, macam tu. Sebab macam dia kena buat something yang macam geng-geng T tu buat, supaya dia hidup dalam geng-geng T, macam tu. Okay. Lepas tu bila aku fikir balik, dia tak boleh semua manusia jadi T, tak boleh. Tak boleh. Manusia mana yang nak bawa lori sampah, okay? Siapa yang nak sapu sampah, nak kutip sampah, nak tangkap ikan, nak tanam sayur, susah kalau semua nak datuk, tak boleh. 32 juta rakyat Malaysia ni semua datuk, tak boleh. Mana boleh hidup macam tu. Ekosistem jadi apa, tak ada. Siapa nak jadi cikgu, nak jadi lecturer, siapa? Gaji 4K 5K, kalau semua nak gaji 1K, tak boleh. Dia hidup ni memang macam ni bro. Okay? Aku tak tahu dia dengar ke tak, sebab mungkin dia tak tengok video ni kan. Cuma aku nak pesan pada semua lah, dia memang sudah balance. Okay? Allah buat kita ni dah balance cantik semua dah. Cantik lah. Satu kelas tu ada 30 orang, bukan semua saintis, tak boleh. Dia mesti ada cek kerja biasa, dia mesti ada lah. Kaya kena ada, kena ada geng-geng Lamborghini, Ferrari, okay? Mustang kena ada. Geng-geng tengah pun kena ada, macam tu Geng-geng susah pun kena ada juga. Semua kira dah cantik lah, macam tu Dan ekosistem kita akan jadi cantik. Bukan semua nak kaya. Kalau sekali doa dapat Lambo, setiap rumah ada Lamborghini, pening pala bro. Setiap rumah ada Lamborghini, pening, tak boleh. Okay? Jadi kita hidup ni kira cantik lah. Okay? Allah cipta kita, dia tahu dah kita ni kena hidup macam mana. Kalau aku ni kaya macam Elon Musk contoh, mungkin aku ni lupa Tuhan. Okay? Mungkin macam tu. So baik aku hidup macam ni lah, gaji biasa je, dan tidak menyesal satu pun, walaupun tidak sekaya member-member pun. Tapi okey kita hidup, kita nak happy. Okay? Yang Allah suruh, okay, ibadat kita buat. Kita nak apa lagi? Target kita syurga je. Kau Elon Musk ke, kau orang miskin ke, kau orang yang kerja government ke, kau sultan ke, kau PM ke, kau nak syurga je. Last lah. Dan syurga dia tak syarat pun mesti T, tak. Syurga dia nak solat, cukup solat, buat syarat minimum ialah solat solat yang 5 waktu tu. Itu je. So bila solat, could be rich, could be poor, semua boleh masuk syurga. Bukannya T ni special, tak. T pun cerai meramai je. Kalau betul lah T tu hebat, tak adalah perceraian dalam geng-geng T, tak ada. Tapi geng-geng T ramai je cerai sebenarnya. Maknanya bukan sebab duit.
Bahagia ni sebab kita earn, bukan cara duit, bukan. Duit ni kita panggil kaya. Bahagia bukannya kena duit, tak. Okay? So ada member tu dia hidup dia biasa je, tak ada kereta mahal pun, tapi bahagia. Isteri happy, suami happy, anak-anak happy, kau nak apa lagi? Cukup lah tu. Dia tak ada BM pun, sedih tak ada, tapi dia happy. Kau nak apa lagi sebenarnya dalam hidup kau ni? Akan mati apa semua. Elon Musk 600 bilion duit dia, dia akan mati tak? Dia bukan hidup 2000 tahun. Kalau ada harta macam dia 600 bilion tu, kalau hidup 2000 tahun baru puas hati, bro. Ni hidup 60 tahun, harta 600 B, buat apa? Last kali mati. Kalau ada anak-anak, bini, tukar pun habis duit. Tu tak hebat apa, biarlah. Kita hidup ni kira dah cantik dah. Okay, semalam tu Liverpool lawan dengan Spurs. Aku ada rasa sense yang agak positif lah sebenarnya, walaupun Liverpool tak berapa ni sangat. Lawan Spurs ni biasanya okay. Good feeling tu mesti ada. Macam tu. So semalam tu memang betul lah. Worst akhirnya dapat assist Isak, tapi Isak lepas skor tu sakit pula. Dia sebenarnya bukan apa, kalau jenis kaki injured ni, dia kena macam mana pun memang dia injured. Sebab semalam tak ada teruk mana pun. Kalau kena teruk, Mamat tu memang kena red card tapi tak pun. Tapi nak ceritanya, Isak ni dia kaca, itu je. Lepas tu ketika skor, jadi dengan Spurs ni aku tak apa ni sangat, walaupun Spurs attack lah kan, tapi aku tak rasa sangat risau sebenarnya. Lepas tu Salah tak ada ni, at least boleh tune balik. Macam mana nak hidup tanpa Salah lah. Hidup tanpa Salah. Player lain pun power juga. Jones malam perform. Okay. Player Liverpool semalam boleh dikatakan okey lah. Main macam biasa, main macam ciri-ciri yang champion. Tak ada dah kalau leading seri ke, tak ada macam tu. Tapi Liverpool kena keep on going macam ni. Kalau duk main macam ni, lepas tu kalah pula, susah. Okay. Dan Salah ni aku tak tahulah, mungkin akan keluar, cuma Liverpool nak dia stay sampai ke habis kontrak. Dan dia pun mungkin dia fikir aku dah tak selamat ni sebenarnya, dah tak macam dulu first E tu confirm, tapi sekarang ni first E dah tak. So boleh ke kalau aku keluar dalam keadaan yang kita panggil tak adalah tengah down sangat kan. Cuma dia kadang masa lawan Brighton pun dia okey je masa lawan Brighton. Lepas tu dia pergi ke AFCON, dapat boot baru Tapi itulah Salah ni, aku tak boleh nak ni jangka dia. Cuma aku happy buat worse lah, sebab dia dah dapat assist. Isak pun score. Aku harap benda ni dia turning point, sebab assist pecah lah tu. Lepas tu Isak score, jadi okey lah. Aku rasa okey lah tu cuma kadang yang menyebabkan jadi macam ni mungkin disebabkan transition macam Arsenal, trust the process. Jadi kita kena proses balik, sebab player-player Klopp ramai yang dah keluar kan. Jadi kalau Salah keluar, habis lah. Atas tu tinggal siapa je. Nanti ada Gakpo kembali apa semua kan. Player-player Liverpool kalau sambung lagi daripada yang season lepas tu, player tu juga sebenarnya McAllister. Cuma janganlah tak sobo tu di right back. Semalam Frimpong masuk, ada assist satu Frimpong semalam. Sebab Frimpong ni memang dia terkenal dengan assist, tapi dia yalah kan selama ni duduk di sub je kan. Tapi of course lah, slot dia ada cara dia lah, sebab dia coach cumanya kalau kita tengok ni, kenapa dia tak main tu, kenapa dia letak dia di sini kan. Tapi apapun, aku tumpang gembira lah Liverpool menang. Arsenal pun menang kat semalam, sebab Arsenal lepas City menang tu, dia tak ada pilihan dah dia. City menang semalam dia tak ada pilihan, dia kena menang juga. Sebiji tu pun penalty. Okay. Of course lah,
KPL ni kalau tak ada drama, tak sah lah. Dia bukan macam liga lain. Liga lain kalau tengok tak best. Liga Jerman macam tu. Okay. Liga Spain macam tu juga. Tak basah real. Cuma season ni nampak Real macam ni struggle sikit. Lepas tu Vini dengan Zabi tu macam ada hal kan. Lepas tu Mbappe injured kadang-kadang. Lepas tu main balik. Macam tu lah. Liga lain dia tak sama macam Liga ni England Kalau England memang drama dia best lah. Siapa yang nak menang apa semua ni. Tapi untuk EPL ni aku ada baca Aston Villa mungkin boleh menang Liga. Statement yang paling berani lah. Kuat tapi berani tu. Macam tu So aku rasa tak ada apa aku nak share. Untuk siapa yang baru tengok channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Kita bertemu lagi pada waktu lain. Sama steady Liverpool menang Sekarang ni macam aku ambil aku lah kalau ada live Liverpool tu rasa macam tak teruja mana. Dulu kalau live rasa nak tengok je. Sekarang ni macam malah tengok. Macam tu lah. Okay. So jumpa lagi.